Pernah tak kita terfikir perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang kita rasa kita dah faham sangat tu sebenarnya ada makna yang lebih dalam? Kali ni, kita akan cuba bongkar kod tersembunyi di sebalik beberapa istilah penting. Jannah, Ridwan, Nafs. Kalau kita tengok terjemahan biasa, bunyinya mudah kan? Syurga, keredaan, jiwa. Tapi, betul ke semudah tu je maksud dia? Macam mana kalau makna sebenar semua perkataan ni sebenarnya dah lama tersembunyi di depan mata kita dalam struktur bahasa Al-Quran itu sendiri? Okey, jadi macam mana kita nak mulakan? Untuk membongkar semua ni, kita perlukan satu alat detektif yang Al-Quran sendiri dah sediakan untuk kita. Alat ni namanya tasrif. Senang cerita, tasrif ni macam cara Al-Quran tunjukkan kita makna sebenar sesuatu perkataan dengan memaparkan penggunaannya dalam pelbagai konteks. Bila kita perhatikan corak penggunaan tu, barulah makna dia betul-betul terserlah. Baik, setiap cerita perlukan protagonis. Dan protagonis kita kali ni ialah nafs atau diri. Tapi nafs ni bukan sekadar jiwa yang statik. Ia sebenarnya satu entiti yang sangat dinamik, yang hidup dan bernafas. Tengok pada akar kata dia sendiri, nun, fa, sin, yang bermaksud bernafas. Contoh paling menarik ada dalam surah 81. Bila Allah gambarkan pagi itu, tanaffasa, seolah-olah ia bernafas untuk memulakan hari. Jadi, nafs ni secara harfiahnya adalah satu kewujudan yang bernafas. Al-Quran menceritakan perjalanan nafs ni melalui 3 peringkat utama. Mula-mula, ia dalam keadaan amarah, diri yang liar yang selalu didorong oleh nafsu dan impuls. Lepas tu, ia boleh berkembang jadi lawama, diri yang dah mula ada kesedaran yang mula menilai baik buruk tindakan sendiri. Dan matlamat akhirnya ialah untuk mencapai tahap mutmainnah, diri yang benar-benar tenang, damai dan bersedia untuk kembali pada penciptanya. Okey, kita dah kenal protagonis kita. Sekarang, kita tengok pula landscape atau persekitaran di mana perjalanan nafs ni berlaku. Apa sebenarnya makna jannah tu? Jom kita guna alat detektif kita tadi, tasrif. Kita tengok akar kata jim, nun, nun. Dalam surah 6, perkataan jannah digunakan untuk gambarkan macam mana malam datang menutupi segalanya. Jadi, dari sini kita nampak makna teras dia ialah perlindungan, liputan atau sesuatu yang tersembunyi. Corak ni makin jelas bila kita tengok perkataan jin. Kenapa dipanggil jin? Sebab mereka adalah makhluk yang tersembunyi dari pandangan kita. Nampak tak kaitan dia? Akar kata yang sama. Dan satu lagi contoh yang mantap, perkataan junnah dalam surah 58 yang bermaksud perisai. Fungsi perisai untuk melindungi dengan cara menutupi. Jadi coraknya memang konsisten. Jim nun nun ni sentiasa berkisar tentang menutupi, menyembunyikan dan melindungi. Dan kat sinilah ia jadi sangat menarik. Al-Quran selalu letakkan jannah sebagai lawan kepada nar atau api. Cuba fikirkan fungsi kedua-duanya. Api sifatnya mendedahkan, membakar lapisan luar, membuka apa yang tersembunyi. Sebaliknya, jannah pula melindungi, menaungi dan memelihara. Jadi, ia bukan sekadar ganjaran lawan hukuman, tapi satu dinamik antara pendedahan dan perlindungan. Tapi, cerita ni tak habis kat situ. Ada satu lagi plot twist. Al-Quran sebenarnya tunjukkan ada satu keadaan yang lagi agung, lagi hebat daripada jannah yang melindungi itu. Dalam surah 9, selepas Allah cerita pasal semua taman-taman yang indah tu, dia tutup ayat tu dengan satu kenyataan yang sangat powerful. Dan ridwan dari Allah adalah lebih besar. Ini seolah-olah memberitahu kita bahawa ridwan adalah kemuncak sebenar perjalanan spiritual ni. Jadi, ridwan tu apa sebenarnya? Ia bukan sekadar keredaan. Ia adalah satu keadaan penerimaan dua hala. Al-Quran gambarkannya dengan dua perkataan, radiyatan dan mardiyatan. Radiyatan bermaksud diri kita redha dan tenang dengan Tuhan. Dan mardiyatan pula bermaksud Tuhan pun menerima dan redha dengan kita. Ia satu hubungan timbal balik yang sempurna. Okey, sekarang jom kita cantumkan semua kepingan-kepingan puzzle ni dan tengok gambaran penuh dia. Kesimpulannya macam ni, nafs adalah watak utama, diri kita yang sedang dalam satu perjalanan dari kelam kabut kepada ketenangan. Jannah pula adalah landscape perjalanan tu, satu realiti yang subur dan melindungi diri. Dan ridwan, itulah destinasi sebenar.
iaitu satu keadaan harmoni dan selari dengan pencipta. Ini juga bermakna tingkat-tingkat atau darajat yang kita selalu dengar tu, ia bukanlah macam tingkat bangunan. Sebaliknya, ia adalah darjah kedekatan kita dengan hakikat sebenar. Jadi, Al-Quran sebenarnya sedang melukiskan satu peta arah tuju, bukan sekadar satu destinasi akhir. Persoalan untuk kita renungkan, ke manakah arah tuju diri kita sekarang?